Biasalah main dengan anak-anak gurau-gurau kan. So ada petang tu sekali 2 minggu lepas hari Isnin. So main gurau-gurau anak. Dia menghadap ke tengok luar cermin tingkap kan. Saya cuit lah dia. Cuit. Lepas tu saya baring sebelah dia tepi. Dia pusing. Dia siku punya mata sini lah, belah kanan ni. So tepat lah siku tu memang ke biji mata. Dia tak kena tulang mata sini ke apa kan. So tepat. Anak umur 5 tahun. Allah. So bila first kena tu dia kabur terus tau. Terus kabur. So ingat macam tak apa. Sebab sebelum ni main futsal pun pernah kena je. So nak kena ada hitam-hitam sikit. Lepas tu dah macam tu dia heal sendiri. Dia hilang terus nampak balik. Ini dah 3 minggu dah tak nampak. 3 minggu tak nampak 3 minggu tak nampak. So pakai belah sini lah. So itu yang macam bila Baba suruh datang tu untuk IWC tu, pergi je lah kan. Tawakal je lah kan. Tapi time tu main nampak tak nampak je. Betul. Tapi so far drive okey lagi lah sebab mata sebelah lagi kan. Tapi bila selection IWC tu, dia timing bola tu akan jadi lain tau. Yelah. Nak control dia tu macam kan. kau sebenarnya kau pejam sebelah mata, kau main bola. Macam tu lah. Tak, sebenarnya sekarang ni mata Dewan belah kanan mana? Belah kanan. Mata Dewan sekarang macam ni pemandangan dia. Tak jadi tutup ni blank. Squad bola sepak buta boleh panggil Dewan sebenarnya sekarang. Sampai aku cakap bini aku kita main Paralimpik ke lepas ni. Tak, kau cakap tu aku teringat. Aku dulu ada kawan sekolah yang dia bukan buta, tapi dia punya mata ni alignment dia macam lari sikit tau. Dia berminat nak main futsal. So dia tak akan join geng-geng yang boleh main ni. Dia join geng yang tak boleh main, yang jarang main. Jadi dia akan santai, dia akan enjoy lah. Dia lari, dia golek-golek boleh. Tapi waktu dia nak shoot banyak kali tak kena. Tak kena bola. Kita mula sekali dulu vision tu lain lah. Tapi sebenarnya memang dia ada masalah mata lah. Kan? Lepas tu aku try kan. So lepas tu sepak timing tak ni. Ya betul. Timing tak. Macam tu lah cakap, macam aku cakap dia kan. Bila bola sampai tu kau tahan. Aduh, macam slow lah. Biasa dua mata kau tapping terus dah tu kan. Ini macam ada sekali terlantun. Tak confident tahan pakai tapak masa selection IWC. So waktu kau pergi selection IWC 86 tu dengan mata betul, kabur sebelah. Dia bukan kabur, dia tak nampak terus kan. Tak nampak terus, dia hitam. Sekarang tak nampak kan. Tak nampak belah kanan. Dia orang tahu tak? Dia orang tak tahu. Bapak tak tahu? Tak tahu. Bah. Yang bestnya selection last tu ada main tu side, aku main last man lah. Betul macam mana? Ada mistake ke apa? Tak ada lah, okey lah. So far okey lah. Nampak lagi lah. So apa progress dia? Operate nanti ke? Nanti doktor cakap apa? Doktor cakap apa dulu? Doktor cakap so masa mata tu aku ada pendarahan kat dalam tau. Sebab impact tu. So kenapa darah kat dalam? Padahal siku anak kau tu pergi ke mata kau kan. Dia cakap ada impact tu. Mungkin saluran darah saraf tu mungkin lekang ataupun putus. So far dia cakap okey je masa tu. Cuma pendarahan dalam biji mata tu. So kita ada ni biji mata hitam, ada lens kan. Biasa cataract kat sini. So yang kat dalam ni putih ni. Putih tu, lepas tu kat sini urat. Lepas tu ada saluran darah saraf tu pergi ke otak. So kat dalam tu ada darah. So dia punya solution cucuk dia sedut darah macam tu je lah. So sekarang tengah tunggu appointment je lah. Sedut darah? Dalam tu biji mata tu. Darah tu berkumpul dalam tu? Betul, sebab tu hitam. Datang dari mana darah tu? Saraf tu lah. Dia saraf tu halus tau. Doktor cakap halus. So mungkin daripada situ yang darah tu keluar, saraf tu. So nasihat aku kalau nak gurau-gurau dengan anak lepas ni jaga-jagalah. Itulah. Tak, okey. Benda tu kita nampak macam betul lah, betul. Lawak kan? Betul. Macam gurau dengan anak pam kena kan? Tapi sebenarnya dia dah efek kepada betul. Kepada kita punya keupayaan lah sebenarnya. Betul. Hari tu aku beritahu Hakim yang kita nak shoot malam ni kan. Ada tarikh sebelum ni kita set tapi tak jadi. Betul. Kau kata busy. Aku Hakim cakap kat aku, si Hakim tu kena siku anak dia mata. Aku expect bahagian putih kau ni ada darah tau. Tak ada. Ni okey, nampak okey je. Tapi aku tak nampak ni sini. Hitam. Mungkin darah tu banyak Doktor cakap darah banyak. Sebab tu dia kabur. Dia tak warded terus dia warded tapi dia on ubat steroid high dose tapi tak jalan juga. Dia kena operation juga. Ubat steroid tu untuk apa? Untuk darah tu mengalir. Kira kurangkan keluar lah. Bukan keluar biji mata, dia macam lalu ke tempat lain kan. Tempat lain lah. Betul. Sebab dia cakap saya bagi ubat steroid, nanti awak tidur awak tinggikan bantal. Which is macam
kita punya fahaman bila makan steroid tu ni lah Dia bawah mungkin lah dia akan buka rongga-rongga mungkin lah. ruang-ruang saraf-saraf lain ke apa kan. Tak tahu kan. Tapi steroid perubatan lah, bukan steroid yang ni. Dia di sini macam Kau sadar mata sebelah lah. Sadar pula kan. Siapa yang ada sakit mata tu dia tahu lah steroid tu untuk apa. Tapi efek-efek dia aku sedu sedu 3 hari tu. Sedu 3 hari tu. Angin macam tak lepas kan. Dia tak boleh buat tau. Kalau tension tau jadi. Dia bila kau on ubat steroid tu, kau tak boleh buat operation. Yang ada darah tinggi, kencing manis tak boleh buat. Sebab dia akan menaikkan lagi kau punya, dia akan mengaktifkan kau punya darah tinggi, kencing manis semua. Faham. So itu macam aku baru tahu kan. Yelah. So kalau aku proceed juga, time tu operation dia akan risiko untuk jangkitan kuman lah. Itu aku terfikir tau. Macam Dek Wan ni kena siku anak kan. Jadi benda ni mungkin ada berlaku juga dekat geng-geng Muay Thai. Betul. Fighter kan. Sebab kita tengok fighter, terutama fighter kan, kadang-kadang dia pergi game, tengok muka dia tak ada luka sangat. Tapi dalaman tu tak tahu kan. Betul. Jadi siapa-siapa fighter yang ada kat luar ni, yang tengok video ni, cuba komen kalau dia orang ada kes kena macam Dek Wan ni. Sebab aku